jenis format seperti teks, gambar, video, audio atau data lain yang boleh diakses dan digunakan melalui peranti elektronik seperti komputer, telefon pintar atau tablet. Okey, dah. Okey, dah awak dapat buka Pix. Pixel tu, okey. Dapat buka Pixel. Awak tulis cara menggunakan portal delima aplikasi AI generator iaitu Pixlr. Nama apa? Okey. Cikgu, apakah kelebihan yang kita dapati dalam menggunakan aplikasi portal delima ini? Okey. Kelebihan kita dalam menggunakan portal yang disediakan, murid-murid lebih menarik, lebih minat untuk belajar dan boleh berinteraktif antara satu sama lain. Selain itu juga diberi kemudahan kepada murid-murid untuk memilih bahan itu sendiri